Sebab dia masuk permanent ni bukannya untuk stay dekat satu orang je. Dia nak berjaya juga. Tapi Aiman dulu macam tu. Ingat Aiman pertahankan macam mana? Aiman pertahankan semua. Saya pertahankan sebab apa? Sebab saya baru merasa naik time tu. Lepas tu dah lepas tu tiba-tiba Aina masuk. Lepas tu saya rasa macam lagi naik. So Jadi kau Nak pertahankan ni? Nak pertahankan lah? tengok juga. Kalau orang lain lagi naik, saya pilih orang lain. Itulah. Aku rasa sampai tahun depan kau kena bahan pasal perjuangkan Aisyah ni. Sebab sejarah. Kan dia cakap itu sejarah. Dia seorang je buat. Okey, tapi sayang. Dah semalam lagi ni. Hey. Saya perjuangkan Aisyah. Mal atau Aiman. Backup aku. Okey, Aiman tak layak untuk permanent. Tak, daripada semalam lagi kena bahan. Aku tanya dia. Aina nanti keluar, Makoto nanti keluar. Kan? So, kau dah kosong, Aisyah dah kosong. Kau nak balik tak kat City Min? Tengok macam mana. Itu adalah satu fitnah kan? Sebab tak ada bukti. Tapi ada sebab dia, okey? Aku je faham. Okey, cepat sikit, saya dah kata betul dah ni. Alright, okay. So,